Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Qayyid Danis, wartawan cilik Sekolah TVPSS Production. Daun hijau bergoyang mesra, burung berkicau di hujung dahan. Jagalah bumi warisan kita, alam lestari hidup aman. Sungai mengalir air jernih, pohon hijau tepat berteduh. Mari bersama kita bersihkan alam sekitar, tanggungjawab kita semua. Inilah kisah 3 orang sahabat, Iman, Asya dan Dia, yang belajar di sebuah sekolah yang penuh warna. Namun sesuatu terjadi di taman mereka. Taman yang dulu indah kini kotor dan tercemar. Bagaimana mereka akan bersama-sama menjaga dan memulihkan alam sekitar? Mari kita saksikan. Hai, saya Iman. Hai, saya Asya. Hai, saya Dia. Ini kes besar ni. Sampah-sampah misteri. Siapalah pelaku sebenarnya? Hahaha. Iman, ini bukan misteri lah. Ini kerja orang malas. Alah, saya cuma nak bagi rezeki pada tikus. Tikus pun nak makan kan? Asya, awak nak bagi makan tikus atau awak nak bagi kita dapat demam? Sampah tu semua penyakit tau. Jangan marah. Saya cuma nak... saya nak test je. Asya, kalau semua orang buang sampah, lama-lama taman ni jadi tak selamat. Sampah boleh sebabkan penyakit dan binatang macam tikus akan datang. Betul juga. Saya tak fikir semua tu. Saya cuma malas nak cari tong sampah. Tak apa Asya, yang penting sekarang awak dah sedar. Kita sama-sama bersihkan taman ni. Baiklah, saya nak minta maaf. Dan saya janji akan bantu awak berdua pada hari ini. Bagus awak semua. Inilah cikgu harapkan. Kita semua bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Cikgu, saya bawa biji benih pokok bunga. Nanti kita tanam pokok baru kat taman ni. Betul tu cikgu, kalau kita tanam pokok, taman ni akan lebih cantik. Bagus sangat tu. Alam sekitar yang bersih dan sihat memberikan udara yang segar dan tempat yang selamat untuk semua bermain. Bagus awak semua. Inilah semangat lestari alam sekitar yang cikgu harapkan untuk semua murid-murid sekolah kita. Jika semua murid-murid menjaga kebersihan dan keceriaan alam sekitar, kita semua akan gembira dan hidup dengan selamat. Betul tu cikgu. Jom kita ajak kawan-kawan lain buat benda yang sama. Satu taman bersih, satu sekolah sihat. Saya janji akan jadi contoh yang terbaik untuk kawan-kawan. Lihat sungai mengalir ke labu, langit biru kini mulai layu. Pohon rendang tempat berlindung, akar kuat teguh berdiri. Jaga alam sepanjang hidup, hidup aman penuh harmoni. Sampah jangan dibuang merata, sayangilah alam sekitar kita. Bersih, indah, sentiasa sejahtera, warisan bumi untuk semua. Begitulah kisah 3 sahabat yang sedar akan tanggungjawab mereka. Ingatlah kawan-kawan, jika kita jaga alam sekitar akan jaga kita kembali. Bersama-sama,
kita mampu mencipta masa depan yang lebih hijau dan lestari. Di setiap sudut kita harus bertindak, jangan menunduk. Cinta alam kita jangan kau